Belajar. Saya nak awak kreatif tau. Awak kreatif dan kritis. Maksudnya saya hanya bagi awak 531 135 penjarian. Lepas tu kedudukan dia kan 135 kan. Sekarang ni kalau katalah C major. C major. Jauh kan. Awak buat inversion, buat pembalikan. Sebab saya percaya awak dah belajar dah dekat asas satu kan. Asas satu lah. Membalikan kalau C major C E G dia jadi lain lagi Kod C major yang boleh C E G betul. Ni boleh C E G atau E G C. Mana-mana boleh. Tapi dia punya split voice sampai sini je. Ni kod untuk gunakan ACMP. Sampai sini je. Terhad. Kalau kita tak pakai accompaniment kalau G sini lah. Ni boleh. Ni lagu kan. Telah berlalu datang kembali. Nampak? Ni kod ni. Bermain di ni kod dah nampak? Suka dan duka dan pergi sesuka hati. Ni main chord. Tapi kalau main untuk accompaniment, dia split kat sini bunyi dia. Okay. Saya ambil lagu tadi. Lagu apa tadi? Jangan saya ambil dia punya pattern. Saya nak tunjukkan awak. Tadi saya guna ni kan. Telah berlalu datang kembali. Okey, sekarang saya pakai ni. Okey. Telah berlalu datang kembali. Lain kan? Bermain dia dah siap dah drum dah. Tinggal hanyalah kenangan. Nampak tak? Menggunakan accompaniment dengan menggunakan chord. Tapi sebelum tu kita kena mahir dengan chord dulu. Sekarang ni yang kita belajar jadi C major. Sini Ini yang pertama C E G. Ini yang kedua. Sama je bunyi dia. Kan? Yang ketiga mana-mana kita boleh pakai. Mana-mana kita boleh pakai. Okey. Chord yang kedua G major. Okey? G major. G B D. Kan? Lepas tu ni jauh lah. Bukan. G B D. Lepas tu ni boleh. Lagi apa lagi? Lagi apa? Sini G B D. Sini apa lagi? Ni. Jadi chord yang boleh kita guna pakai. Lalu tu F pula. F A C. Lepas tu sini F A C. Faham? Jadi contohnya sekarang ni kita nak buat pergerakan. Kita nak buat C major Tengok sini. Pergerakan kita akan buat ni. Satu bar tukar, satu bar tukar. C major. F major. C major. F major. G major. C major. Nampak tak dia melompat-lompat? Okey, kita pakai dia lah.
inversion. C major C major. C major, tukar ni je. C major. G major. Tukar F. F. G. C major. Nampak tak? Jadi permulaan kita tengok apa kod dalam kita buat analisis, kod apa kita pakai? Oh, C, F, G. Jadi C, F, G, C major. Nampak tak? Okey? Boleh faham? Boleh faham? Okey, sekarang kita akan buat dekat sana macam mana pertukaran kod changing. Jom.